Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari. Mohon para hadirin berdiri kerana kita akan menyanyikan lagu Negaraku dan Allah rahmatkan raja kami. Hadirin dipersilakan mengambil tempat. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Dr. Muhammad Razmi Nordin, penolong setiausaha kanan Bahagian Pembudayaan dan Perkhidmatan STI Mosty. Yang dihormati Dr. Nasaruddin bin Abdullah, SIST Plus, Sains dan Matematik, Pejabat Pendidikan Daerah Temerloh. Yang dihormati Encik Zulkifli Muhammad Yusof, Pensyarah Kanan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Perbuatan dan Mekatronik, merangkap pengarah program STI Madani Mosty 2025-2026. Yang berusaha Encik Muhammad Zaini bin Ismail, Guru Besar SK Temerloh Jaya. Yang dihormati Pensyarah UMPSA, Fasilitator, guru-guru dan peserta program yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia, taufik dan keizinannya dapat kita bersama-sama menjayakan program STI Madani Mosty Parlimen Temerloh tahun 2026 pada hari ini. Tetap buluh kajang 10, laksana dipiting kias ibarat, angkat tangan jemari 10, doa di pohon agar selamat. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Adik Wan Muhammad Aidil untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada saat yang penuh berkat ini, kami menada tangan memohon rahmat dan kasih sayang-Mu dalam majlis penutupan program STEM, Sains, Teknologi dan Inovasi Madani Anjuran bersama MOSTI dan UMPSA. Ya Allah, kami bersyukur kerana Engkau telah memberi peluang kepada kami untuk menimba ilmu, mencuba perkara baharu dan mengenali dunia sains, teknologi serta inovasi dengan lebih dekat. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh sebagai ilmu yang bermanfaat. Bukakanlah hati dan minda kami untuk terus belajar, berfikir secara kreatif dan berani mencipta inovasi yang membawa kebaikan kepada semua orang. Ya Allah, kurniakanlah kejayaan dan keberkatan kepada pihak MOSTI, UMPSA, guru-guru, urus setia dan semua pihak yang telah berusaha menjayakan program ini. Semoga segala usaha mereka menjadi amal kebaikan di sisi-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami murid yang rajin berusaha, berakhlak mulia, menghormati guru dan ibu bapa, serta mampu menjadi generasi madani yang mencintai ilmu, menghargai teknologi dan berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Satukanlah hati kami dalam kebaikan. Jauhkanlah kami daripada sifat malas dan putus asa, serta membimbinglah kami untuk terus maju dengan ilmu dan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik Muhammad Wan Aidil atas bacaan doa sebentar tadi. Membeli gamat tengah pekan, membeli batil simpan di biara. Dengan hormat saya persilakan Tuan tampil memulakan bicara. Seterusnya, majlis ingin menjemput dan mempersilakan Yang dihormati Dr. Nasaruddin bin Abdullah, SISD Plus Sains dan Matematik, Pejabat Pendidikan Daerah Temerloh, untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada sahabat pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim wa bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang berbahagia Dr. Muhammad Nur Azmi Nordin, penolong Setiausaha Kanan Bahagian Pemberdayaan dan Perkhidmatan STI MOSTI. Yang dihormati Cik Zulkifli bin Muhammad Yusuf, Pensyarah Kanan Fakulti Teknologi Kesukaan, Pembuatan dan juga Mekatronik, merangkap pengarah program STI Madani MOSTI 2025-2026. Yang berusaha sebagai tuan rumah Cik Muhammad Zaini bin Ismail, Guru Besar SK Teguh Jaya. Yang saya hormati dan raikan juga pensyarah Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah. Yang berusaha Profesor Madia, Profesor, Doktor-Doktor yang sanggup bersama-sama selama 2 hari di daerah Temerloh. Yang saya hormati semua rakan-rakan guru, rakan-rakan pendidik daripada Parlimen Temerloh, dan yang saya kasihi dan sayangi anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jadi alhamdulillah, sebenarnya ini adalah hari yang kedua setelah kita rombongan daripada UNPSA telah melaksanakan program yang sama, STI
sains, teknologi dan inovasi yang telah pun dianjurkan dengan kerjasama dan kolaboratif bersama di antara MOSTI dan dilaksanakan oleh semua rakan-rakan dan juga sahabat-sahabat daripada UMPSA. Jadi saya mohon anak-anak pelajar berikan tepukan gemuruh kepada semua tenaga pengajar, fasilitator yang telah bersama-sama pada hari ini bersama dengan kita. Jadi alhamdulillah, ya, anak-anak seronok tak hari ini? Seronok, betul seronok? Inilah sebenarnya bukan kita hadir untuk datang bertanding. Bukan kita hadir untuk hanya melihat apakah yang dikatakan inovasi dan teknologi terkini. Tetapi ini adalah sebahagian daripada pembelajaran anak-anak. Kadang-kadang kita belajar sains, kita tak tahu pun sebenarnya apa yang kita pelajari. Tetapi sebenarnya kandungan, konten dalam sains itu sebenarnya bagaimana kita mengaplikasikan yang pada hari ini. Yang dikatakan the experiences of learning, iaitu pengalaman pembelajaran secara praktikal. Jadi anak belajar, ya, sebenarnya sains, matematik, sebab kita lambat lagi nak ambil yang fizik, kimia, bio, ya. Jangan anggap dia satu mata pelajaran yang susah, mata pelajaran yang tidak menarik, mata pelajaran yang kata membosankan. Tidak. Dia adalah satu mata pelajaran yang seronok. Jika sebenarnya apa yang kamu belajar, kandungan yang diajar itu dipraktiskan secara kontekstual. Ini yang kita kata kontekstual. Kita bermain dengan alat, bermain dengan persekitaran, kita berkolaborasi dengan rakan-rakan yang lain. Jadi saya harap semua aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan, khususnya oleh semua pensyarah-pensyarah daripada UMPSA, ya, dan juga dengan kerjasama MOSTI yang cukup dedikasi pada hari ini dan semalam, dapat merangsang, dapat mendorong dan juga menarik minat kita terhadap sains. Boleh? Seronok tak ni? Ke tak nak jadi orang berbidang dalam sains ni, dalam teknologi dan sebagainya? Jadi kita buat robot tadi, kita buat parachute tadi. Cuma hari ni kita tak buat ialah roket air. Dan juga tadi saya ada dinyatakan oleh Dr. apa tadi saya tak ingat. Dia kata parachute kita antara yang terbaik, yang tak pecah bertelur. Apa ni kata bukan? Selama dia banyak buat, ya. Dan semalam kita telah pun memecahkan rekod sepanjang tempoh STI yang dilaksanakan di Pahang, iaitu roket air yang paling jauh. Tu yang hebat di Temelloh. Orang Temelloh ni bukan kaleng-kaleng sebenarnya. Jadi anak-anak, saya harapkan bagi pihak Jabat Pendidikan Daerah Temelloh, sekali lagi kami mengucapkan dan merakamkan jutaan terima kasih khususnya kepada Cik Mak Zaini kerana sudi menerima tawaran sebenarnya Cik Chairman Zihar, ya, sahabat saya, untuk menyediakan tempat dan fasiliti yang telah ada. Dan kami juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada UMPSA, ya, telah pun sudi meletakkan 2 lokasi di Temelloh sebagai tempat untuk kita melaksanakan STI ini. Terima kasih sekali lagi, ya. Dan kita mengharapkan cikgu-cikgu lepas ini jangan duduk diam je, terus berhubung dengan UMPSA, sebab kita mungkin akan ada jaringan dan jalinan secara CSR, ya, Corporate Social Responsibility, yang boleh nak bawa budak ke UMPSA ke supaya menarik minat mereka kepada bidang teknologi dan inovasi. Maksudnya masa inilah kita berhubung. Semua banyak doktor-doktor, profesor Mafia yang muda-muda, ya, boleh kita berhubungan. Dan terima kasih juga kepada MOSTI, ya, Dr. Azmi, ya, kerana sudi, ya, memberi penajaan dalam program ini. Jadi anak-anak, teruskan tanamkan minat kita terhadap sains dan teknologi ini, dan insyaAllah kita akan menjadi orang yang dapat bersama-sama membangunkan negara, ya, dalam era digital dan di era artificial intelligence ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nasaruddin bin Abdullah atas ucapan haluan sebesar tadi.
Kalau Tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Tuan, sembah diberi, mohon merasmi majlis kami. Seterusnya, majlis ini menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Muhammad Nur Azmi Nordin, Penolong Setiausaha Kanan, Bahagian Pembudayaan dan Perkhidmatan STI MOSTI untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan penutupan program STI Madani MOSTI Parlimen Temenloh 2026 dan semuanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kepada Cikgu Saudari Pengacara Majlis yang saya hormati, Dr. Nasaruddin bin Abdullah, SI Sains dan Matematik, Pejabat Pendidikan Daerah Temenloh, yang dihormati Tuan Zulkifli Muhammad Yusof, Pensyarah Kanan, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik, merangkap pengarah program STI Madani MOSTI 2025-2026, yang berusaha Tuan Muhammad Zaini bin Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Temenloh Jaya, yang saya hormati. Seterusnya pensyarah UMPSA yang berbagai, yang berusaha, Profesor Madya, barisan fasilitator, guru-guru yang saya percaya telah mungkin berminggu-minggu lah bertungkus lumus dalam merealisasikan projek kita pada hari ini yang diraikan adik-adik peserta program yang dirahmati Allah sekalian semuanya. Pertama sekali, saya berasa sangat gembira kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama meraihkan program yang dinamakan STI Madani MOSTI. Adik-adik tahu ke MOSTI itu stand for what? Pernah dengar MOSTI? Tak, ya, tak apa. Okay, MOSTI adalah singkatan bahasa Inggeris terhadap Ministry of Science, Technology and Innovation. Ataupun dalam bahasa Melayu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Mungkin adik biasa dengan Kementerian Pendidikan, tetapi di Kementerian Sains ni peranan dan fungsi lebih kepada untuk kita terlibat dengan teknologi yang advance, yang termaju, yang ada pada hari ini. Boleh saya tanya, tahu tak adik-adik teknologi apa yang ramai sedang terlibat masyarakat kita pada hari ini? Ada yang tahu? AI. Okey, tahniah maksudnya era globalisasi pada hari ini semua mengetahui AI adalah sesuatu yang masa depan, yang setiap orang tidak akan sebagaimana satu ketika dahulu kita didedahkan dengan era internet. Era kita panggil, ada ketika tu try Google, try tanya pakcik Google kan. Tapi mungkin akan datang kita akan lebih tertumpu kepada okay, kita tanya kat ChatGPT. Pernah dengar? Pernah mencuba ChatGPT? Okey, tak pernah. Okey, yang tak pernah tu boleh mencuba, tetapi gunakan secara berhemah. Dia lebih cepat daripada kita menggunakan Google biasa. Kita type. Kalau katakan adik-adik tak pernah mencuba, secara ringkas, ChatGPT tu dia advance daripada Google. Google kena kita fikir, lepas tu kita tengok, tapi ChatGPT dia terus berkomunikasi dengan kita. Ataupun teknologi di belakang ChatGPT itu adalah tadi yang adik-adik kata adalah AI. AI itu apa? Kalau dalam bahasa Melayu, kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, yang mana mungkin adik-adik rasa apa tu AI, apa tu kecerdasan buatan. Sebenarnya dia adalah satu replikasi ataupun kita sebagai human, kita berfikir dan kita boleh buat keputusan, itu adalah manusia.
Tetapi dunia pada hari ini dah melangkah ke satu era lagi, yang mana komputer dia boleh berfikir dan menghasilkan satu carian, satu keputusan sebagaimana data-data yang terdapat di seluruh dunia, dan dia akan menganalisa kemudian memberikan pendedahan dari perspektif AI tersebut. Okey, so ini adalah salah satu peranan MOSTI lah untuk mengetengahkan teknologi terkini. Okey, boleh faham setakat ni? Okey. Seterusnya sedikit latar belakang mengenai program STI Madani. Program ini adalah satu program pembudayaan STI STEM yang bersepadu melibatkan pelbagai pihak, khususnya kerjasama parlimen di seluruh negara. Matlamat program adalah untuk menyokong, membantu dan menjayakan pelaksanaan inisiatif usaha bagi tujuan pembudayaan sains, teknologi dan inovasi. Boleh saya tahu adik-adik minat sains ke? Minat matematik ke? Rasa subjek tu agak sukar? Ada yang nak jadi pada satu ketika nanti jurutera, jadi doktor. Jadi adik-adik tidak mempunyai banyak pilihan selain untuk meminati bidang sains, teknologi, engineering, kejuruteraan. Kejuruteraan akan adik-adik belajar nanti diberikan permulaan sekolah menengah, dan tetapi saya berharap adik-adik menanamkan minat bermula daripada sekarang untuk bidang sains dan teknologi. Boleh ke? Okey, saya juga difahamkan pada hari ini kita terlibat kira-kira 16 buah sekolah lah di sekitar Parlimen Temerloh yang melibatkan 160 peserta. Tahniah saya ucapkan atas sambutan yang mematangkan. Bukan setakat daripada sekolah kebangsaan, tetapi kita ada juga daripada SJKT, SJKT dan Sriti, Tuan Zul. Dan kita ada beberapa program yang di bawah kendalian rakan strategi kita. Semestinya di Pahang adalah salah satunya adalah Universiti Malaysia Pahang, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak di mana pada hari ini antara modul-modul yang diketengahkan adalah melibatkan shock absorber, 3D printing, robotik dan pengekodan dan lain-lain. Yang berusaha Profesor Padia, Dr. Tuan dan Puan. Saya harap kerjasama erat antara pelbagai pihak pada hari ini menjadi tunjang kejayaan untuk program pembudayaan STI Madani dan program-program lain di bawah kendalian MOSTI, insya-Allah akan berterusan untuk mencapai matlamat Malaysia Madani, salah satunya tonggak daya cipta, memperkasa tonggak daya cipta. Dan sekali lagi saya dengan sukacitanya merakamkan penghargaan yang tidak terhingga daripada MOSTI kepada semua pihak terlibat. Semoga segala usaha akan menyuburkan aspirasi dan menjadi pembangkit kepada pembangunan masyarakat yang celik sains, teknologi dan inovasi. Tahniah dan terima kasih. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan program STI Madani peringkat Parlimen Temerloh. Sekian, terima kasih.